Ini adalah 360 first aku. Hari ni aku nak unboxing new toys untuk aku bawa pergi travel. So sebelum ni memang aku tak pernah ada kamera 360. So yang ni sangat sesuai dengan aku. Kalau korang tengok ni, your first 360 action cam. So jom kita buka unboxing, tengok apa di dalam ni Okay, kita buka. Dia ada bagi kabel. So ni aku rasa ni kamera dia. So dia ada selfie stick, ada tulis Akaso. Ada 3 biji bateri, ada juga charging port dia. Inilah kamera dia. So aku tak ada pengalaman guna 360. Ini adalah 360 first aku, brand Akaso. So dekat sini dia ada type C untuk nak transfer data ataupun charge bateri. Ni tempat buka bateri dia and masukkan. So dia ada slot memory card. So dah ready. Aku akan try shoot pakai benda ni. Sekarang kita jalan, kita try mic dia. Kalau ikutkan kawasan ni sekarang berangin sebabkan hujan. So kalau ada orang jogging ke apa, kita try. Kalau buat macam shoot dekat vlog, buat macam ni pula. Dia jadi macam ni. Korang boleh tengok sendiri lah. Try macam ni. Stay tune untuk next trip. Aku akan shoot pakai kamera Akaso ni. So macam biasa, apa-apa pun, jom kat travel.